Okay, hai. Kembali lagi dalam TV PRS. So, hari ni kita banyak sangat aktiviti. Kita ada iftar, kita ada nak masak bubur lambuk. Dah masak nak agihkan pula bubur lambuk. Lepas tu kita ada nasyid, ada salat tarawih. Kita juga ada khidmat masyarakat hari ni. Okay, jom ikut saya. Kita saksikan ada apa hari ni. Oh, by the way, thank you to Selihu dengan Aki Jack sebab sponsor kita orang hari ni. Jawapan yang salah saja. Rendang buat daripada apa? Stokin. Nak makan apa ni? Tak tahulah nak makan apa. Okay, belum lagi. Nak makan dulu ni. Nak makan apa ni? Okay, hai. Nama apa? Hai, nama saya Namila binti Fauzi dari kelas SS9. Okay, so Namila. Ya. Hari ni macam mana perasaan program hari ni? Okay tak? Bagi saya sangat excited. And untuk program hari ni, saya nampak semuanya berjalan dengan lancar. And saya happy sebab dapat tolong merewang sekali dengan rakan-rakan. So ya. Okay, so daripada banyak-banyak hari ni program kita ada solat tarawih, nasyid, buka puasa. Yang mana Namila paling excited sekali? Okay, to be honest, saya sangat-sangat excited part nasyid. Sebab dikendalikan oleh Daniel. So saya sangat-sangat excited nak tengok Abang Daniel beraksi. Okay, mantap. Thank you Namila. Sama-sama.